Okey, kita berhenti makan tengah hari di restoran Nan. Restoran Nan AA. Okey, ni ke tempat favorite jugalah. Rider-rider datang makan kat sini. Okey, jom kita tengok. Alright gang, restoran Nan AA ni antara restoran favourite rider-rider kita apabila datang ke Betong, mereka akan makan dekat sini lah. So makanan dia pelbagai, macam-macam ada. So kita boleh cubalah. Kami pula setiap kali datang akan cuba menu yang berbeza-beza. Okay, kita order makan dengan Abang Nan, owner restoran Nan Tom Yum. Kami makan secara hidang, so makanan dia memang sedap-sedap juga. So boleh cubalah, memang berbaloi lah dengan harga yang kita bayar. Okey gang, jangan lupa cuba kedai ni bila datang Betong. Okey, jumpa lagi. Bye.